Kau tahu tak, antara satu simptom orang tu terlalu banyak insulin di dalam badan atau apa kita panggil hyperinsulinemia, type 2 diabetes borderline. Badan dia mudah letih. Kau tengok kalau muka dia, selaput mata dia agak bengkak sikit, muka dia bengkak sikit, kaki menggemuk sikit, perut memang boroi sikit. Dia mudah letih dan dia mudah penat. Malam-malam susah nak tidur. Kalau tidur berberdengkur. Bila orang macam ni berhenti makan gula, kurangkan simple karbohidrat. Apabila turun kadar gula dia, apabila turun kadar insulin dalam badan dia, dia akan rasa lebih sihat. Sengal-sengal badan hilang, letih-letih hilang, fogging of the brain, kepala susah nak fikir, susah nak concentrate, asyik nak tidur, nak makan je, itu pun improve. Antara cara paling baik nak reverse hyperinsulinemia, nak reverse metabolic syndrome adalah kurangkan kadar insulin di dalam badan. Sebab insulin di dalam badan dia akan pegang air, dia akan pegang gula, dia akan pegangkan garam. Jadi badan kita jadi bengkak. Apabila kita kurang makan gula, apabila kita buat intermittent fasting, kadar insulin di dalam badan akan menurun. Jadi bengkak-bengkak di dalam badan, sengal-sengal di dalam badan akan jadi makin baik. Jadi no sugar, cut down your carbohydrate, buat intermittent fasting, you will get better.